Dua beranak ditahan ketika proses estesi bernilai 1.08 juta ringgit. Seorang lelaki yang baru beberapa bulan dibebaskan dari penjara ditahan bersama anak lelakinya ketika memproses dadah jenis ekstasi seberat 6,389 gram G bernilai 1.06 juta dalam serbuan di sebuah rumah di Bukit Treh, di sini, minggu lalu. Suspek berusia 49 tahun pernah dipenjara atas kesalahan dadah ditahan pada jam 4 petang hingga 10 malam ketika sedang memproses serbuk estesi bersama anaknya berusia 23 tahun, menggunakan lesung dalam bilik di rumah terbabit. Sebaik selesai memproses, dua beranak itu kemudiannya membungkus dalam bentuk paket seperti serbuk minuman 3 inci 1 untuk dijual kepada pelanggan. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Rais Mukhlis Azman Aziz, berkata penahanan itu hasil serbuan dilakukan sepasukan anggota dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD, Muar, katanya. Modus operandi dua beranak itu adalah menyewa rumah di kawasan perumahan sebelum menjalankan aktiviti memproses dadah secara tradisional. Siasatan awal mendapati, mereka menjalankan kegiatan pengedaran ini sejak Februari lalu. Ketika serbuan, dua beranak itu sedang memproses dadah dalam sebuah bilik di rumah itu. Dadah yang dipaketkan itu akan dijadikan jus, yang mana menjadi pilihan bagi mereka yang ingin berhibur. Dadah itu boleh digunakan lebih 2,000 penagih, Rais Mukhlis berkata, semakan mendapati lelaki itu memiliki 5 rekod lalu, manakala anaknya 3 rekod berkaitan dadah. Polis turut merampas peralatan digunakan untuk memproses dan membungkus dadah. Turut disita sebuah kereta dan motosikal dengan anggaran nilai RM20,000. Ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif methamphetamine dan mereka direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15(1)(a) Akta sama.